Kita nak kalau boleh puasa yang kedua, namanya puasa khusus. Puasa khusus ini kata Imam Al-Ghazali, kemudian yang seterusnya, boleh tak Ustaz tolong jelaskan kaitan di antara tingkatan nafsu dan kategori puasa, sama ada awam ataupun khusus dan sebagainya? Terima kasih. Ini soalan yang baik. Cuma saya tak sempat untuk paparkan di sini. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau sebut ada 3 kategori puasa. Satu, puasa umum. Puasa umum ni, puasa dia kawal 2 je. Dia kawal perut. Perutnya tak makan, tak minum. Maaf, yang kedua dia kawal, kemaluan dia. Maksud, dia tidak bersama dengan pasangannya. Itu je. Puasa itu puasa kanak-kanak sebenarnya. Sebab budak-budak mana ada semua benda tu. Kita nak kalau boleh puasa yang kedua. Namanya puasa khusus. Puasa khusus ini kata Imam Al-Ghazali, puasa orang salih. Pertama, dia jaga perut. Jangan makan, jangan minum. Siang harinya. Yang kedua, dia jaga tidak bersama dengan pasangannya. Tapi kena tambah. Dia jaga waqafus samai, jaga pendengaran, wal basari, jaga penglihatan, wal lisani, jaga lisan, wal yadi, dan tangan, kedua tangan, wal rijli, dan kedua kaki, wasairil jawarihi, seluruh anggota badan, anil atham, jangan sampai buat maksiat. Itu paling kurang kita gapai. Adapun yang ketiga ini paling tinggi. Itu namanya puasa saumu khususil khusus. Puasa yang terlebih khusus. Apa dia? Itu kaful qalbi. Itu menjaga hati daripada ingatan-ingatan selain daripada Allah dan perkara-perkara keduniaan. Dan ia terbatal kalau mengingat selain daripada Allah. Ini tinggi sangatlah. Maqam ini maqam anbiya, maqam muqarrabin, maqam siddiqin. Jadi paling kurang 3 itu tadi. Baik. Alhamdulillah Ustaz Ahmad ada buat catatan. Jadi kata Imam Al-Ghazali, puasa yang pertama puasa khusus, dia kawal perut, jangan makan dan minum, kawal kemaluan, tidak bersama dengan pasangan. Ini puasa budak-budak. Kalau boleh kita jangan begitu. Paling kurang puasa nombor 2, puasa khusus. Hendaklah kita kawal perut, yang 2 ni tadi ni masuk ke sini, perut dan kemaluan, juga panca indera yang kita sebut tadi, penglihatan, bukan jaga mata gosok dengan elok, ini korek, bukan. Jaga pendengaran, penglihatan, percakapan, panca indera, anggota badan yang lain. Dan ini puasa yang paling tinggi, namanya khususul khusus, iaitu jaga hati daripada selain, jaga hati dan fikiran. Jangan sampai ingat selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jazakallah khair. Selamat.